Oh, halo guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak buat resepi untuk berbuka puasa. Oke, resepi apa? Korang tengok video ini sampai habis. Jom masak. Ama, yeay. Bos, naikkan kuali dulu. Ini menu simple, boleh. Korang boleh je buat kat rumah. Apa ni? Minyak. Kemudian kita goreng ayam dulu. Kita goreng sekejap. Tak perlu lama-lama ya. Sekejap je. Okay. Kemudian sini tengok. Bawang putih. Tu. 3 ulas bawang putih. Tumis dulu. Tumis sekejap. Potong bawang Holland. Bawang Holland ni kita potong macam ni. Kita potong dadu ya. Kita potong besar-besar. Kemudian cili merah. Kemudian cili padi kita ketuk. Okey. Sekarang jom kita masuk dalam. Masuk dalam kan. Okey. Kemudian kita tumis-tumis lagi. Cili bo sikit, jangan banyak, sikit je. Kita kacau-kacau dulu ya. Kemudian baru kita letak apa? Letak air, sedikit air. Sikit je, jangan banyak air. Kita tak perlu banyak-banyak air. Okey. Untuk proses ini kita guna sos tiram, sos cili, kemudian perasa sikit, gula sikit, kemudian kicap sotong. Okey. Okey. Kicap manis. Kita jalin. Kita kacau sekejap dia. Okey, kita tunggu air itu kering. Kalau tak cukup hitam, kita boleh tambah lagi kicap. Lalu kita kacau lagi. Ini memang sedap nih guys. Okey. Sekarang tengok sini. Kita potong tomato. Kita potong besar-besar sikit. Kemudian daun limau. Daun limau untuk bagi wangi-wangi ya. Jom. Kacau-kacau aja dia. Oke guys, tengok guys. Ayam masak kicap. Alright, siap. Boleh. Oke, siap. Oke guys, korang tengok. Bau dia guys, memang menyelerakan guys. Oke guys, selamat mencuba. Jangan lupa macam biasa, like, komen, follow, dan selamat berbuka puasa. Bye bye. Assalamualaikum.